Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ini adalah pokok belimbing pasir. Ni daun dia. Ni buah dia. Buah dia kalau makan ni sebiji rasa macam belimbing. Yang ni bagus untuk saraf Saraf yang mana pernah kena stroke ke, okey, ataupun ada masalah saraf. Okey, bolehlah kamu ambil daripada akar dia. Okey, basuh secukupnya daripada pucuk dengan akar ni rebus. Rebus. Sampai mendidih. Okey, lepas tu air tu minum ketika suam. InsyaAllah amalkan. Okey, dah boleh perbetulkan kita punya saraf. Ni buah dia. Buah secara sebiji macam belimbing. Cuma dia dengan skala yang kecil. Ni. Dia menjalar dekat semak-semak ni ada. InsyaAllah kalau kita cari boleh jumpa. Ini dia pokok dia. Tengok betul-betul. Tengok daun dia. Tengok dia punya buah dia. Ini dia. Ini ubat ni. Orang ingat semak tapi dia sebenarnya ubat. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan tips yang lain.